Bini aku dah lama suruh upgrade kereta. Jadi, aku pun mula cari SUV yang nampak premium dan moden. Dan akhirnya, aku pilih Jayco J7 ni. Tapi, bukan yang ini aku beli. Yang aku beli sebenarnya ialah Jayco J7 yang beyond economical repair. Sekali tengok memang nampak menakutkan. Bahagian depan hancur, wiring berselirat dan aku sendiri tak pasti sejauh mana kerosakannya. Ramai orang mungkin akan kata, lebih baik beli kereta lain. Tapi kalau korang dah lama follow channel ni, korang tahu, benda macam inilah yang paling aku suka. Persoalannya sekarang, boleh ke aku hidupkan semula Jayco J7 ni? Atau ini akan jadi kesilapan paling mahal yang pernah aku buat? Kalau korang nak ikut perjalanan penuh projek ni, dari kereta aksiden sampai kembali ke jalan raya, jangan lupa subscribe dan tekan like. Jom kita